Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua dan selamat sejahtera kepada semua pendengar DNA Podcast untuk season ketiga, episod ketiga. Oh, tiga Zam Alhamdulillah, terima kasih semua penonton. Episod yang sebelum ni tentang apa daripada Dr. HKL tu sangat-sangat meletup. Kita rasa semoga mendapat pelbagai manfaat pada para pendengar kita yang mendengar tentang episod kedua tadi tentang penagihan dan pemulihan ataupun apa addiction. Saya Dr. Nazrul Azizi. Minggu ini adalah minggu yang sangat istimewa kepada seluruh umat Islam yang mana apa nama kita memperingati tentang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bercakap tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah nabi dan seorang pejuang yang kita cintai sebagai umat Islam. Tapi mungkin ada satu persoalan kepada kita ialah tentang bagaimana Rasulullah ni sallallahu alaihi wasallam membuatkan manusia mengenali Islam dengan tanpa orang kata peperangan dan sebagainya, menyebarkan dakwah dengan akhlak dan sebagainya. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda berhadap dengan manusia yang berbeza agama, yang berbeza ideologi, yang berbeza pandangan, yang berbeza latar belakang. Malah ada di kalangan mereka menolak dan menentang baginda sehingga mengancam baginda Nabi Muhammad SAW hingga membunuh baginda. Dan hari ini kita ada episod khas. Lalunya kita bawa ustaz-ustaz dan sebagainya pada bulan Ramadan, hari raya haji dan sebagainya. Tapi hari ini kita buat episod yang mana episod yang khas untuk baginda Nabi Muhammad SAW tentang kita nak mengenai lanjut tentang baginda dan adakah cara kita melayan manusia ni mencerminkan akhlak baginda. Kita tengok dekat social media kita hina bangsa lain, kita hina orang tu, hina orang ni. Adakah benda tu adalah Rasulullah akan lihat kalau Rasulullah ni hidup lagi, dia sedih takkan kita buat begitu. Padahal orang kata Rasulullah pun hidup dengan pelbagai agama bangsa ketika di Madinah Munawwarah ketika itu. Dan hari ni kita nak bercakap bagaimana kita nak bercakap dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar bagaimana kita menyampaikan agama kita, tetapi bagaimana kita membina hubungan, bagaimana kita menunjukkan akhlak, bagaimana kita memahami dan menyentuh manusia. So bersama kita hari ini, alhamdulillah, sahabat saya dan orang kata sahabat dunia akhirat saya, Ustaz Haji Muhammad Rafi bin Rahmat, seorang pendakwah bertauliah di Selangor dan juga pendakwah bebas. InsyaAllah kita hari ini beliau hari ini sudi bersama-sama dengan DNA Podcast. Apa khabar Ustaz Haji Rafi? Baik, Alhamdulillah. Yang berbahagia Dr. Nazrul. Salam minta berkat sikit, Ustaz. Ambil keberkatan. InsyaAllah. Ustaz macam sihat kabarnya? Baik, Alhamdulillah, syukur. Kabarnya Hari ini dua kegembiraan lah Ya, saya. apa dia? Yang pertama, kegembiraan saya berada di bulan Rabiul Awal. Masya Allah. Bulan yang sangat dimuliakan. Yang pertama adalah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelahiran baginda. Yang kedua adalah hari yang sangat menggembirakan saya sebab sahabat saya, Masya Allah. DNA Allah, Dr. Nazrul Allah. Azizi, Allah. yang juga telah maksudnya menyambut kelahiran pada bulan Maulid Rasul. Masya Ini Allah. satu perkara yang Allah sangat Akbar. menggembirakan saya sebagai seorang sahabat. Berkat. Dan tahniah kepada Dr. Nazrul Azizi. Saya ni rasa macam mimpi ni. Allah Akbar. Mimpi sebab apa? Ya, Ustaz. Saya rasa doktor pernah approach saya pada season pertama. Betul. Punya season pertama, season kedua tak sampai. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kita bertemu pada Maulidur Rasul dan bertemu dengan hari kelahiran Dr. Nazrul Azizi juga pada season ketiga. Tahniah doktor kerana saya tengok DNA ni telah bergerak dengan terlalu orang kata macam nukleus. Dia macam bergerak pantas. Dan yang paling penting adalah masyarakat rasa gembira kerana mendapat manfaat yang besar dalam DNA ni. Ini semua berkat doa Ustaz, Ustaz dan rakan-rakan penonton semua kan. Saya insan lemah, saya cuba orang kata teruskan usaha dakwah baginda Nabi Muhammad SAW dengan menyebarkan kebaikan, kebenaran dan manfaat pada semua. Okey Ustaz, hari ni kita nak go deeper sebab Ustaz adalah pendakwah bebas, Ustaz juga merupakan banyak membantu di lapangan NGO, orang-orang asnaf, orang-orang yang mualaf dan sebagainya. So saya nak tanyalah Ustaz tentang
dakwah ni Ustaz, apakah yang bila kita bercakap tentang dakwah ni, apakah perkara yang paling ramai orang salah faham tentang maksud sebenar dakwah? Terima kasih pada Ha. pelbagai doktor. Ha. Allah Subhanahu Wa Taala telah merakamkan Mhm. dalam Al-Quran, Mhm. laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada tubuh badan baginda Nabi SAW itu ada sebagai satu contoh teladan yang baik. Bila kita lihat Dr. Nazrul, hari ini kita ni ramai orang declare kita ni sekarang Gen X, Y, Z, Gen Z, banyak macam-macam gen. Bila kita berbicara tentang mencari seorang ikon, seorang idol, maka tidak lain tidak bukan sebenarnya kita sebagai umat Islam, Nabi SAW adalah satu tubuh badan, susuk tubuh yang sangat dekat dengan kita. Mhm. Dan bila kita berbicara tentang bagaimana kaedah, cara dakwah Nabi, cara Nabi mendekati, dia sebenarnya sama seperti seorang Muslim, sebagai seorang manusia. Sebab tu dalam Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan bahawa Nabi ni adalah seorang manusia sama seperti kita. Cuma bezanya apa? Baginda Nabi SAW diturunkan wahyu, dipandu oleh wahyu. Mhm. Maka inilah berbezanya kita ni, kita bertukar walaupun bertukar zaman, bertukar keadaan, bertukar teknologi, kita mendakwa kita berada di zaman yang digital, tapi Nabi SAW dan cara Nabi itu kekal relevan sehingga bila? Sehingga hari kiamat dan seterusnya. Dan itulah yang sebenarnya menjadi satu kegembiraan bagi umat Islam, kerana dikala manusia meraba-raba mencari petunjuk, dikala manusia hari ini semua, sama ada yang Islam, yang bukan Islam, ataupun manusia yang tidak mempunyai pegangan, mereka mencari-cari di manakah petunjuk, di manakah seorang ikon, seorang idol yang boleh jadikan sebagai teladan, maka Nabi SAW kekal relevan dulu, kini dan selamanya. Oh lama. Okay Ustaz, kita nak cakap tentang dakwah Ustaz. Macam mana manusia ni, kita nak cakap kalau dakwah ni, yang tanggungjawab dia ustaz, ulama, pendakwah bebas. Adakah Ustaz setiap Muslim dia ada peranan tertentu dalam dakwah? Baik, bila berbicara tentang dakwah ni, satu ayat Quran yang sebenarnya sangat-sangat dekat bagi orang-orang yang bila berbicara tentang dakwah. Dan saya mengajaklah kalau kita punya penonton, sahabat-sahabat kita ada di mana-mana, boleh kita mentadabbur ayat ni daripada surah An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Serulah kamu ke jalan Tuhanmu dengan bil hikmah, dengan contoh teladan yang baik. Dan jika kita berdebat, mujadalah, kita berdebatlah dengan cara yang baik. Ini adalah salah satu metod dakwah yang kalau kita sebut hari ini orang-orang pelajar-pelajar yang terlibat dengan lapangan dakwah, mereka-mereka yang belajar pengajian Islam, ataupun mereka-mereka yang terlibat di arena masyarakat, di arena untuk mengajak manusia, dalil ini menjadi panduan. Kalau tiga perkara ini kita pegang, sebenarnya telah menjadi satu kekuatan. Bila kita lihat dakwah Nabi SAW, bila sebut dakwah, orang kata bila dakwah ni kita macam nak, orang kata kita mesti nak ajak orang masuk Islam. Sebenarnya dakwah ni adalah melalui percakapan, perbuatan. Dan bila kita lihat baginda Nabi SAW, Nabi dalam kaedah dakwah Nabi lebih banyak menunjukkan contoh teladan. Contoh teladan tu menjadi satu keutamaan baginda. Sebab apa? Bila kita nak bercakap dengan seseorang, orang akan macam kita lah doktor. Bila kita bercakap sama ada dengan keluarga kita, bercakap dengan sahabat-sahabat kita, bercakap dengan rakan sekerja, bercakap dengan jiran kita. Bila kita nak bercakap, orang nak tengok siapa kamu. Bila orang nak melihat siapa kita, mereka akan lihat orang yang bercakap itu, bila bercakap, dia akan melihat pada susuk tubuh badan dia. Maksud orang akan tengok, kamu ni bercakap ni, kamu ni mempunyai contoh yang baik ke tidak. Dan bila kita bercakap dengan akhlak yang baik, maka itu akan menjadi satu, orang kata, tarikan dan menjadi satu perkara yang lebih mudah untuk mereka mendekati kita. Okay Ustaz, kita tengok di medsos, social media, bila saya tengok interaksi manusia di social media, saya takut Ustaz. Bagaimana dia menghina agama lain. I'm speaking on behalf of Muslim lah kan. Menghina dengan bangsa dan sebagainya. Ustaz sendiri merupakan orang kata anak kepada mu'alaf, kan? Dan Ustaz pun orang kata the first generation anak yang orang kata parents baru masuk Islam, kan? Dan
you pun bangsa India. I'm sorry to say, Ya. bila orang kutuk bangsa India, dalam bahasa India tu ada bangsa, ada agama lain, ada Hindu, ada Muslim, ada Kristian. So bila orang pukul rata macam tu, maksudnya cubit per kiri per kanan juga terasa, kan? So bagaimana Rasulullah, Ustaz? Rasulullah dia berinteraksi dengan manusia yang berbeza agama, budaya dan pemikiran kedudukan sosial. Kita tengok masyarakat kita dah jauh sangat, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ini yang menarik DNA Dr. Nazrul. Bila kita lihat sebenarnya apa yang berlaku kepada zaman kini, sebenarnya ini telah dirakamkan dalam sirah Nabi SAW. Nabi ini, bila kita sebut Nabi ini adalah manusia sama seperti kita. Nabi adalah seorang insan yang sebenarnya sama juga. Telah diuji, telah berlaku kepada baginda itu perkara-perkara yang hari ini kita lihat berlaku je pada baginda. Nabi dilahirkan di Makkah. Bila baginda Nabi lahir di Makkah, kita tahu bagaimana Nabi telah melalui fasa-fasa. Di situ bukannya hanya ada orang Islam saja, adanya orang Quraisy, adanya orang-orang bukan Islam yang ada di situ. Di situ menunjukkan bahawa bagaimana Nabi walaupun ada masyarakat berbilang kaum, mempunyai masyarakat yang berbeza etnik, berbeza suku kaum, tapi Nabi menunjukkan satu contoh yang baik kepada kita. Bila cakap, macam doktor cakap tadi lah, saya ni memang betul, saya lahir sebagai seorang, maksudnya sebagai seorang Muslim, tapi saya tetap berasal daripada, orang kata, darahnya keturunan India. Jadi namun ada makcik-makcik betul, bukan Islam, saudara mara saya, sambut pakcik saya, ya betul, dan saya sentiasa mengadakan ziarah. Ini semua bila saya lihat, kenapa saya sebagai seorang Muslim sepatutnya saya jadi rigid, takut, ataupun saya akan takut apa orang akan kata, kau ni Islam boleh ke pergi? Saya melihat bagaimana baginda Nabi SAW. Bila kita lihat dalam sirah, Nabi ni dia punya pak saudara siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau kita cakap hari ni dekat medsos kita kena serang lagi dahsyat. Subhanallah. Nabi SAW diserang lagi luar biasa. Pakcik saudara. Pak saudara sendiri. Dah memang orang kata senang cerita, dia tahulah siapa tu Muhammad. Tapi kalau setakat Muhammad Rafi orang cakap dekat medsos tadi, dekat TikTok kena hentam, dekat Facebook kena hentam. Saya menjadikan baginda sebagai satu contoh. Bila mana Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang yang berdekatan dengan baginda itu menekan Nabi, mereka mempunyai pakatan. Siapa yang dapat memujuk Nabi, menawarkan Nabi dengan pelbagai bentuk tawaran-tawaran untuk mengajak Nabi. Nabi menggunakan kaedah Nabi macam mana? Bila orang menyakiti kita atau orang mengancam kita, jangan kita balas dengan kaedah yang sama. Nabi menunjukkan apa? Sifat rahmah, kasih sayang. Rahmatan lil alamin. Kan? Nabi menunjukkan sifat rahmatan lil alamin. Walaupun dia tahu ada orang merancang di belakang dia, ada orang hentam dia. Kan doktor dia ni kan terlibat di maksudnya bila dah mula bergerak ni kan. Ramai je orang bercakap di belakang menghentam. Tapi kita punya kekuatan apa? Baginda Nabi SAW. Bila mana yang menekan, yang menghentam Nabi, yang memaki ataupun menghina Nabi itu adalah seorang yang digelar orang-orang yang berhampiran dengan Nabi, Nabi menyambut mereka dengan mana? Tetap Nabi menyambut dia sebagai bapa saudaraku. Dia keluarga aku. Kan bila orang cakap dengan ni, kamu tahu tak bapa saudara kamu ni sedang merancang ni, dia tetap bapa saudaraku. Maksudnya apa? Nabi menunjukkan bahawa biar orang tetap akan ada orang membenci kita, tidak menyukai kita, tapi pertalian darah itu tetap perlu dijaga, silaturahim itu tetap perlu dijaga. Tapi bagaimana kita nak gunakan? Kita kena gunakan dengan kaedah lemah lembut, bil hikmah, bijaksana. Kalau orang sedang marah dengan kita, kita nak balas juga kemarahan. Itu bukan satu tindakan bijaksana. Kita pernah dengar Nabi mengantar pergi je pancung Abu Jahal, pergi je pancung Abu Lahab. Kita pernah dengar. Apa yang Nabi buat? Bila dia datang berdebat, bila dia memberikan hujah dibalas dengan hujah. Bila dia bila kita ingat dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Bila Nabi nak mengajak mereka menerangkan tentang agama Islam, apa yang Nabi buat? Orang ini semua tak suka Nabi. Nabi cakap apa? Mainlah datang rumahku. Nabi ajak pergi makan dekat rumah Nabi. Nabi cakap, jom kita buat makan-makan keluarga. Dakwah secara sir tu, bila Nabi nak terangkan tentang agama Islam, Nabi buat macam mana? Ajak keluarga dia, mai datang ke rumah. Mari kita makan-makan minum. Lepas tu kita bila bermakan minum kita ni. Doktor, kalau ikut logik doktor,
kalau kita dah Orang dah benci. orang dah benci kita, dah maki kita, dah sakitkan hati kita, lepas tu sampai kat kita memang kita rasa macam terbakar, istilah sekarang ni terbakar. Mana mungkin kita jemput datang makan? Ajak makan kat rumah Datang ni. ajak makan. Tapi baginda Nabi SAW menunjukkan bahawa biar orang buat apa kat kita. Kita bila orang baling, orang kata apa tu? Bila orang baling sesuatu benda yang tak baik, orang-orang buat sesuatu benda tak baik, kita balas dengan benda yang baik. Bila Nabi ajak makan, mereka pun terkejut. Dia bukan Nabi tak tahu perancangan dia orang. Tapi bila mereka makan, mereka berbincang, akhirnya mereka menjadi lemah lembut. Mereka menjadi kasih sayang. Di situlah kita dapat lihat bahawa pada hari ini bila doktor cakap tadi, bila orang suka mencari istilah-istilah, mencari jalan untuk kita ni bertelagah, macam contohlah saya mempunyai hubungan baik dengan doktor, orang mencari ruang-ruang untuk kita berbala, kita berantakan. Bagaimana pendekatan kita adalah kita sentiasa berbuat baik kepada orang-orang yang selalu menggunakan pendekatan yang tidak baik tadi. Okay Ustaz, kalau yelah betul orang kata Nabi orang baling najis dia boleh bagi something like bunga lah kan untuk orang tu. Tapi Ustaz, kalau kita dakwah tu kita bertujuan kita cara Rasulullah tu orang kata itu Nabi kan. Tapi mengikut individu yang pada awalnya orang yang pada awalnya macam orang saya biasa kan, cuba nak cakap tentang nak pelajari tentang cara Rasulullah SAW mendekati individu yang pada awalnya dah tolak siap-siap tentang Islam. Dia ada apa ni? Dia ada stigma ataupun dia ada pandangan, persepsi tentang Islam atau menentang Islam. Macam mana kita nak buat Ustaz? Baik Dr. Nazrul, bila berbicara tentang bagaimana kita nak menghadapi orang-orang yang mempunyai persepsi yang tidak baik ataupun mereka dah ada judgemental lah, istilah yang paling dekat adalah judgemental. Mereka dah ada dia punya tanggapan sendiri. Itu yang kita sebut bahawa yang pertamanya bila kita nak mendekati orang-orang yang telah menyentuh, orang-orang yang mempunyai pandangan, persepsi yang tidak baik kepada kita ni, apa yang kita perlu lakukan adalah kita kena menunjukkan contoh yang baik. Kita kena tunjukkan bahawa kita ni adalah masyarakat yang hidup sebagai masyarakat yang harmoni. Sebab itu kita di negara kita, doktor, kita sangat beruntung. Negara kita adalah negara Islam dan kita mempunyai majoriti umat Islam yang menunjukkan bahawa kita mempunyai kesatuan. Dan bila orang-orang mempunyai persepsi, saya nak cerita di lapangan, ramai je orang-orang yang mempunyai persepsi di luar. Tapi saya nak bagi tahu untungnya kita berada di negara Malaysia. Kerana apa? Doktor, saya pernah berjumpa di lapangan orang yang mempunyai persepsi yang tidak baik ataupun kita nampak di medsos dia ni. Bila kita tanya, kamu tahu tak hari Jumaat tu hari orang Muslim sembahyang? Saya tahu. Kamu tahu tak perayaan orang Islam tu apa? Perayaan kita dia boleh sebut seputih-seputih. Perayaan dia adalah hari raya Aidilfitri. Perayaan kita adalah hari raya Aidil Adha. Di sini kita menampakkan sebenarnya yang mereka rasakan nampak macam tidak okey itu sebenarnya adalah satu perkara yang mungkin mereka melihat pada individu-individu yang mereka lihat pada kelakuan yang tidak baik. Kalau kita menunjukkan sebenarnya majoriti dan pada sahabat-sahabat penonton di FB, penonton di kita punya YouTube apa semua ni, kita nak bagi tahu bila you nak melihat keindahan Islam, bila you nak melihat wajah Islam, sebenarnya majoritinya mempunyai wajah yang baik. Mungkin ada beberapa beberapa individu sahaja yang menunjukkan sikap-sikap yang tidak baik. Sebab itu bila nak melihat Islam, jangan lihat kepada individu, orang-orang biasa. Lihatlah kepada bagaimana agama Al-Quran, panduan kita Al-Quran. Lihatlah pada baginda Nabi SAW. Sebab itu bila kita lihat melalui kajian barat menunjukkan bahawa mereka mengakui bahawa Nabi SAW adalah antara the fluence, maksudnya orang yang telah memberikan, orang kata orang yang menjadi contoh yang paling hebat di abad. Bila bertukar zaman pun Nabi. Jadi bila kita nak melihat keindahan Islam ni, jangan lihat pada beberapa individu yang menunjukkan attitude yang tidak baik, peribadi yang tidak baik. Bila nak melihat Islam, lihatlah kepada majoritinya yang baik. So Ustaz, kalau dakwah ni kita nak bertujuan untuk membawa manusia lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi cara berdakwah membuat manusia tu kadang-kadang semakin jauh. So di mana silapnya Ustaz? Silapnya bila kita lihat bila mana masyarakat mula lari daripada kita adalah, pertamanya kita umat Islam perlulah membentuk kita punya kesatuan dulu. Kan, umat Islam bila bersatu, umat Islam menunjukkan kebaikan Islam melalui perbuatan. Sebenarnya kita boleh menjadikan masyarakat itu dekat dengan kita. Saya bagi contohlah. Kita tak dapat lari bahawa kita mempunyai rakan sekerja yang Islam dengan bukan Islam.
Kita tak dapat lari bila di sekolah. Anak kita belajar mempunyai rakan yang Islam, tidak Islam. Kita tak boleh lari bila kita pergi ke Lotus, pergi ke Giant, kita pergi ke Sogo, pergi ke mana-mana. Kita mempunyai pelbagai suku kaum yang ada berdekatan dengan kita. Jadi apa yang perlu kita tonjolkan adalah wajah Islam tu. Kita perlu tonjolkan wajah rahmatan lil alamin yang sebut tadi kan. Rahmatan lil alamin maksudnya kita menunjukkan wajah kasih sayang Islam tu tadi. Bila kita nak mengajak kepada bila orang mengelak daripada kita, ramai orang-orang bukan orang-orang yang Islam ataupun orang bukan Islam sendiri mengelak daripada kita. Apa yang kita perlu lakukan hari ini adalah kita kembali pada bulan Maulidul Rasul ni, kita kembali untuk melihat bagaimana akhlak-akhlak yang telah ditonjolkan oleh Nabi. Akhlak-akhlak Nabi bila berhadapan dengan keluarga. Akhlak-akhlak Nabi bila berhadapan dengan orang berkejiranan yang mungkin menyakiti kita. Akhlak-akhlak Nabi, bagaimana Nabi berkomunikasi dengan sahabat-sahabat, orang-orang yang bersama dengan seangkatan dia. Ini semua banyak membawa kepada naratif kita sebagai seorang Muslim, akhlak kita tu menjadi kunci kepada kita nak menarik seseorang pada kita. Right. So dalam kita berdakwah Ustaz, kita mana perlu datang dahulu? Menyampaikan ilmu dulu ke atau kita membina hubungan atau kepercayaan? Mana Ustaz rasa? Bila kita lihat Nabi SAW, Nabi SAW digelar Al-Amin. Al-Amin. Orang yang membenarkan ini sebelum Nabi diwahyukan. Bila Dr. Nazrul bertanya, mana kita nak kena bina dulu? Nabi membina kepercayaan dahulu. Bila seseorang itu diyakini, bila seseorang itu dilihat dengan kacamata dia ni orang yang boleh dipercayai, apa yang disampaikan itu lebih dekat. Bila kita, saya bagi contoh bila mana kita tengok sebut Nabi Al-Amin ni, diberitakan dalam sirah, sewaktu Nabi baginda berada di Makkah dahulu, orang-orang bukan Islam, itu orang-orang Quraisy dulu, bila mempunyai, dulu tak ada bank. Dia tak ada bank lagi kan. Bila nak simpan barang, dia kena cari orang yang dipercayai. Nabi Al-Amin. Bila orang-orang masyarakat ketika itu, mereka ni, Nabi masuk usia muda ni, belum 40 tahun lagi. Belum sampai wahyu lagi. Ketika itu masyarakat ketika itu, bila mereka nak menyimpan satu benda yang berharga, mereka pergi cari Muhammad. Dia tak bagi pada pak saudara yang tadi kita sebut, Abu Jahal, Abu Lahab tadi. Dia mencari Nabi yang disegera Al-Amin. Bila doktor sebut tadi, bagaimana kita nak menjadi antara kepercayaan dengan ilmu tadi? Pertama, kita kena bina kepercayaan tu dulu. Bila orang telah percaya, yakinlah ilmu yang kita pelajari itu akan menjadi sebagai satu kekuatan kepada kita. Ustaz, dalam masyarakat kita hari ini, apa kesilapan paling besar yang sering dilakukan apabila kita berdakwah kepada orang yang bukan Muslim? Baik. Bila berbicara tentang apa kesilapan, antaranya adalah kita yang pertama seperti yang Islam ajarkan pada kita. Yang pertama, bila kita berjumpa dengan madu'u, doktor, madu'u ni adalah disebut sebagai sasaran. Di dalam istilahnya kita ada pendakwa, kita ada madu'u uslub. Ini semua perkataan-perkataan yang biasalah dalam dalam dakwah ni kan. Yang pertama, kesilapan paling besar adalah bila kita berhadapan dengan madu'u tadi, dengan sasaran tadi, dalam keadaan kita mempunyai persepsi negatif. Bila kita nak berhadapan dengan mereka, kita tak boleh mempunyai persepsi negatif pada mereka. So hati kena bersih. Hati kena bersih. Maksudnya yang paling penting adalah seperti Islam ajar, bersangka baik. Walaupun dia Islam atau tidak Islam, yang pertama kita melihat dengan bersangka baik. Itu pun cara kita. Bila kita nak bergaul dengan manusia ni, kita berjumpa dengan seseorang, walaupun orang tu kita dengar orang ni tidak baik, orang ni tidak betul, orang ni adalah orang yang suka menyakiti, orang yang suka menzalimi, tapi bila kita bercakap dengan orang-orang ni, kita kena pergi dengan bersangka baik dahulu. Kan, bersangka baik. Yang kedua, apa yang kita kena buat adalah kita pergi dalam keadaan kita mengajak kepada perkara-perkara, kita berbicara tentang perkara-perkara yang baik. Kan, bercakap tentang perkara-perkara baik. Cari perkara-perkara persamaan di antara kita. Ta'alau ila kalimatin sawa. Kan, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan bahawa bila kita nak berbicara dengan seseorang, carilah perkara yang kita mempunyai persamaan. Jangan cari perbezaan. Persamaan kita apa? Persamaan kita adalah manusia yang sama. Persamaan kita adalah kita ni mempunyai bapa kita, tok kita, moyang kita adalah Nabi Adam AS. Persamaan kita adalah apa? Kita ni tak suka disakiti. Persamaan kita nak pastikan kita hidup dalam keadaan aman, damai. Perbezaan kita apa? Macam tak ada kot. Find the similarity. Betul. Bila kita cari perbezaan, akhirnya benda ni akan menjadi satu perkara yang membebankan kita dan menjadi satu perkara yang memisah-misahkan kita. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Okey, saya nak bawa tentang dakwah jiwa manusia dan perjalanan mualaf sempena Maulid Rasul ni Ustaz, kan. Ustaz ni pernah tak berhadapan dengan individu yang bukan Muslim yang ingin nak tahu lebih lanjut tentang Islam ni, dan apakah perkara biasa yang mereka ingin tahu terlebih dahulu Ustaz, bila Ustaz dalam lapangan? Baik, terima kasih pada DNA. Apa ni, saya sebenarnya, alhamdulillah hampir 20 tahun mempunyai pengalaman di lapangan Mhm, bila berhadapan dengan mereka-mereka yang mahu menerima Islam, mereka-mereka yang mahu mengenal Islam. mhm, Pendekatan saya ni berbeza sikit kot dengan orang lain. mhm, Apabila seseorang itu datang berjumpa dengan saya mahu memeluk Islam. mhm, Saya menggunakan kaedah, saya mahu, bertanya dengan beliau apa yang beliau tahu tentang Islam. mhm, Kita tak nak macam tergesa-gesa. Sebab Islam ni adalah satu agama yang sebenarnya mereka perlu memahami dahulu. Mereka perlu mengenali dahulu. Tak kenal maka tak cinta. Itu kaedah saya lah. mhm, Tak kenal maka tak cinta. Apa yang mereka, bila mereka berjumpa dengan saya bertanya tentang bagaimana mengenali Islam itu, saya akan terangkan dahulu. Saya akan tanya apa dia punya persepsi dia dulu. Apa dia punya view dulu. mhm, Mereka melihat Islam ni bagaimana. mhm, Saya suka menggunakan pendekatan bahawa kita memberikan penerangan dan kita menggambarkan Islam itu mengikut acuan Islam tu sendiri. Bukan melalui acuan kacamata orang lain. Sebab mhm, kadang-kadang mereka berjumpa dengan saya di lapangan. Mereka datang dengan persepsi mereka. Mereka cakap, kita tanya, kenapa kamu nampak Islam ni? Oh, saya sebenarnya pernah berkawan dengan kawan ni. Saya pernah saya pernah bekerja dengan orang ni. Lepas tu bila saya pergi masuk deep, dia cakap, tapi adalah saya tengok banyak benda-benda tak baik pada mereka ni semua kan. Jadi apa perkara pendekatan yang saya lakukan adalah, yang pertama adalah saya nak pastikan mereka melihat Islam ini melalui acuan Islam. Berpandukan kepada hmm, Al-Quran dan Sunnah. mhm, Jangan melihat pada acuan individu. Kerana bila sebut manusia, Nabi SAW pun Allah memandu beliau, baginda dengan wahyu. mhm, Kita apatah lagi manusia biasa. Ustaz Rafi adalah manusia biasa mhm, yang tidak salah daripada tersalah dan tersilap. mhm, Jadi bila mereka bertanya kepada saya bila mereka bertanya apakah, macam mana nak menerangkan tentang Islam, saya akan pastikan mereka clear dulu. Apa tu Islam itu mengikut acuan Islam. Yang kedua, saya akan mengajak mereka untuk mereka mendalami ilmu-ilmu asas. Memahami dahulu. Bukan masuk Islam baru belajar. mhm, Tapi mereka cuba memahami tentang apakah itu rukun Islam, apakah itu rukun iman. Saya terangkan dahulu. Dan bila kita dah terangkan pada mereka tentang apa yang ada di dalam agama Islam, kita nak dia masuk dalam, dia menerima Islam. Kembali kepada Islam dalam keadaan dia rasa seronok. Dia rasa dia memahami sel, the full, maksudnya segala apa ni orang kata, gambaran tentang Islam itu. mhm, Bukannya nanti kita tak nak, nanti ada dakwa-dakwi. Oh, saya dipaksa. Saya telah diajak oleh teman saya, kawan saya. mhm. Itu satu perkara yang kita boleh ubah bila mana kita memastikan bahawa orang yang datang berjumpa kita itu mereka memahami dahulu secara asas, melihat dahulu Islam itu mengikut kacamata Islam, doktor. Ustaz, selalunya Ustaz, daripada lapangan Ustaz tadi kata Ustaz dalam dah 20 tahun dalam lapangan ni Ustaz. Apakah antara sebenarnya sebab menyebabkan seorang tu akhirnya membuat keputusan, orang kata hidayah Allah taufik wal hidayah tu satu satu itulah, tapi dari segi sudut orang kata data Ustaz, dari segi sudut asbab dia, apa yang menyebabkan orang tu memeluk Islam seperti hujah, mungkin ada ilmu dia, ada pengalaman atau akhlak seseorang atau bergabungan semuanya, apa yang menyebabkan dia orang masuk Islam? Baik, doktor. Bila kita sebut tentang selain, kita pertama umat Islam kena jelas. Mhm, Sesiapa pun yang datang bertanya kepada kita tentang Islam itu, mhm, sebenarnya mereka telah mendapat hidayah daripada Allah. mhm, mhm, Allah yang memberikan hidayah. betul. Kan? Kerana hidayah mereka datang. Mhm, Setelah itu kita melihat pada perkara-perkara mhm, yang doktor sebut tadi, apa perkara lain. mhm, Kita beruntung, saya sebut kita ni, apa orang kata, Malaysia ni adalah satu negara yang sangat luar biasa. Kebetulan kita ni berada pada bulan Rasul. mhm, Berada pula pada bulan Merdeka. mhm, Doktor, mhm. kita ni kita telah maksudnya melihat Hari jadi doktor. hari jadi Dr. Nazrul lagi kan, kita lihat kan. Jadi kita nak gambarkan bahawa Mhm, kita beruntung masyarakat kita yang bukan Islam telah melihat wajah Islam ni Masya-Allah. semenjak daripada dahulu. Mereka telah dihidupkan tentang budaya keharmonian, perbezaan antara kaum. Mereka melihat tentang perayaan-perayaan orang Islam. Mereka melihat tentang kehidupan masyarakat Melayu Islam.
Mereka ini bila saya sebut tadi, antara benda yang menjadi tarikan mereka adalah bila saya jumpa, mostly lah kebanyakan yang saya jumpa yang mereka tanya, saya tanya, "Kenapa you pilih Islam?" Ada orang katalah banyak di luar sana cakap masuk Islam kerana mereka berkahwin. Masuk Islam kerana mereka nak dapat bantuan. Tapi majoriti yang saya jumpa, pengalaman saya sendiri di lapangan, mereka masuk Islam kerana mereka menerima Islam mereka ni adalah kerana mereka melihat ramainya masyarakat yang baik di sekeliling mereka. Allah. Mana kan doktor, bila saya sebut tadi, bila kita hidup di kampung, kita hidup di bandar, sebelah kanan jiran Islam, sebelah kiri jiran Islam. Bila kita pergi ke mana-mana, kita berhadapan dengan orang Islam. Walaupun kita melihat orang kata saya masuk Islam ni dengan saya tengok banyak benda tak baik, tapi banyak perkara-perkara baik. Kita tengok di sekarang ni, di dashcam ke apa kan, banyak berlaku ni. Banyak je peristiwa orang cakap hari ni masyarakat kita hidup tak harmoni, macam tak ada kasih sayang. Saya tengok banyak contoh-contoh bila seorang saudara kita yang bukan Islam dalam kemalangan contohnya, yang pergi membantu dia orang-orang saudara kita yang Islam tadi. Bila maksudnya dia lihat, bila datang kasih sayang di hadapan, bila meletakkan kasih sayang tu di hadapan, walaupun pada musuh kita, walaupun kepada orang yang berbeza pandangan kita pasti akan pergi membantu. Jadi melalui pengalaman saya melihat kita beruntung kerana suasana kita di negara kita ini, suasana masyarakat yang mengamalkan budaya Islam itu telah menjadi antara tarikan kepada orang-orang yang mereka menerima Islam ni. Ada yang pengalaman saya pernah, mereka ni kerana mereka mempunyai kejiranan, mempunyai keluarga, mempunyai sahabat-sahabat yang menunjukkan contoh teladan yang baik. Dan yang tak dapat nafikan bahawa antaranya adalah kerana mereka melihat adanya banyak kebaikan di dalam agama Islam. Saya bagi contoh, ada yang pernah berjumpa dengan saya, mereka mengatakan sewaktu mereka berkawan dengan, sewaktu mereka hidup dengan cara lama mereka tidak mempunyai teman, mereka tidak mempunyai kawan. Bila nak bercakap, susah nak bercakap. Bila dia bergaul dengan sahabat-sahabat kejiranan yang Islam, yang Melayu, Islam ke apa ini semua, mereka merasa gembira. Ketenangan mereka dapat. Dan mereka rasa macam mereka tidak diasingkan, tidak dipisahkan. Cuma bila kita tengok medsos ni berbeza doktor. Di medsos ni asyik nampak benda semua macam tak okey. Kita ni seolah-olah macam hidup engkau, aku. Tapi bila tengok di realiti, di lapangan, saya berjumpa orang-orang yang berjumpa dengan saya, majoriti yang jumpa dalam tempoh 20 tahun ini, mereka merasakan bahawa saya rasa tidak ada masalah pun saya dengan kejiranan saya yang Islam ni. Kan? Jadi ini semua itu saya sebut tadi. Cara pertama yang kita perlu betul dalam diri kita, kebetulan kita nak menyambut mereka ini, buangkan persepsi kita kepada orang lain. Persepsi ini yang tidak baik inilah yang menjadi orang kata barah dalam diri kita. Bila persepsi ini ada, akhirnya menggugat keharmonian kita doktor. Merdekakan jiwa. Macam kita punya producer pun Samuel bukan berbangsa India dan Kristian. Dia yang buat ni tak ada masalah. Tidak ada masalah. Bila kita tengok di lapangan banyak perkara yang kita berurusan bermuamalah dengan orang bukan Islam. Ustaz pun ada ramai adik-beradik, saudara mara yang beragama Hindu dan sebagainya, dan hidup harmoni. Tapi berbalik tentang social media Ustaz kan. Kita nak cerita pasal social media dan pendekatan dakwah ni Ustaz. Kalau Ustaz perasan di TikTok, kadang-kadang saya tak sebut siapalah. Kadang-kadang Ustaz perasan ada jenis orang kata ustaz yang baru nak start lah. Tak, share. Padahal kau nak berdakwah. Kau adakah kena dahagakan currency, views, like itu untuk kita berdakwah kan? Dan yang mana kita tengok Nabi Muhammad SAW, dia tak pernah pun tengok view. Dia tak ada pun zamannya kita ikut sunnatul Rasulullah. Tak ada pun fikir berapa ramai like, view kan dan sebagainya. Tapi kita tengok sekarang ni satu ideologi yang mana kalau nak dengar aku punya ceramah, kena banyak like, kena banyak view, kena banyak share. Tap like kat TikTok tu. Dan Ustaz, kita tengok benda ni merapu Ustaz. Benda ni tak ada ikut sunnah Nabi dan tak ada ikut mana-mana ajaran ahli sunnah wal jamaah. Dan adakah kita perlu berubah cara kita berdakwah Ustaz? Di media sosial ni. Betul. Sebenarnya doktor, itulah kita cakap kita berubah mengikut zaman.
Dahulu bila kita lihat, bila disampaikan dakwah itu, dakwahnya disampaikan, kita melihat baginda Nabi SAW menyampaikan antaranya personal touch. Kan, bila Nabi berjumpa dengan bila dakwah secara sin, Nabi jumpa secara personal. Setelah itu Nabi menggunakan pendekatan dakwah secara jahar, iaitu secara terang-terangan. Bila kita cakap sebut tadi, doktor sebut sesuai ke kita punya pendakwah ini hanya menggunakan teknologi dengan maksudnya mereka memastikan mempunyai follower yang ramai. Penting, tidak nafikan kita berubah mengikut zaman, itu adalah satu keperluan juga. Namun doktor, hari ini perkara yang paling penting adalah bila kita dah jumpa kumpul follower yang ramai, mempunyai pengikut yang ramai, perkara yang menjadi tanggungjawab pendakwah itu tadi bukannya tentang hanya mencari follower yang ramai. Di situ datang satu lagi tanggungjawab, iaitu kamu kena menjadi contoh yang baik. Yes. Kalau follower you ramai, pengikut you ramai, tapi bila kamu berhujah dengan perbezaan. Kita berhujah dengan pergaduhan, perselisihan. Kita menjadi orang-orang yang mengapi-ngapikan, menjadi orang-orang yang mengajak kepada pertelingkahan. Jadi ini sebenarnya menjadi ini menunjukkan tentang wajah-wajah Islam yang tidak baik. Dan bila doktor cakap tadi, penting ke pendakwah ini mencari mempunyai orang-orang yang mengikut? Penting doktor. Kerana bila kita lihat trend pada hari ini, generasi muda pada hari ini, bila kita approach dia, kita mendekati mereka dengan cara kita cakap, jemputlah datang, jomlah kita nak mengajak. Mereka mungkin tidak mahu mendekati kita, tapi melalui media seperti TikTok semua ini mereka datang. Kita tengok antara contoh tokoh-tokoh, saya tengok Ustaz Wadi Anwar, kan, Tapi Ustaz Ustaz Wadi tak ada Azaidus. suruh Betul. Dia tak minta kata lain kan. Tapi saya suka tengok itu cakap tadi, pendakwah yang sebenarnya yang luar biasa ini, dia tak perlu mengajak orang lain. Dia cakap saja. Itu Dan penting. dia pun tak tahu like siapa yang like dia. Orang yang suka dia, orang tak suka dia pun like. Di luar nampak macam orang tak suka dia, tapi sebenarnya realiti dia punya pengikut ramai orang tak suka dia je. Tapi di sinilah yang mengajar kita. Sebab itu sebagai seorang pendakwah, dia kembali perlu kembali kepada asas kita, membetulkan niat dia. Niat menjadi asas kepada semua perkara dibuat. Tak kisahlah kita cakap kita ni terkenal, kita mempunyai ramai tokoh, kita mempunyai banyak follower, kita mempunyai ramai orang yang like, share kita, tapi niat kita itu menjadi asas kepada ibadah kita tadi. Kan, bila you mempunyai banyak follower, lepas itu niat you tidak baik, contohnya niat you adalah untuk menjadikan orang kata menjadikan perniagaan. Niat you adalah untuk mengumpulkan beberapa banyak orang kata harta ekonomi you ni kan. Tak salah, cuma apa yang you kena buat adalah memastikan niat itu kembali kepada matlamatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita ni bila bercakap pendakwah ini, tak lari tak bukan, kerja kita, matlamat utama bila sebut dakwah ni adalah kita nak mengajak manusia kembali mendekatkan diri kepada Allah. Kembalikan manusia mendekatkan diri untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Dua ni benda asas. Sebab tu bila sebut aku tinggalkan Nabi, kan Nabi meninggalkan tauhid kan, dalam antara hadis Nabi adalah yang famous tu adalah aku tinggalkan kamu dua perkara, Al-Quran dan sunnah. Sama juga pendakwah. Pendakwah hari ni bila dia bergerak untuk mencari follower ke, nak mencari view ke, dia punya matlamat apapun, matlamatnya tak lain tak bukan, yang pertama itu mesti dia mengajak manusia mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua adalah mengajak mereka supaya melihat wajah Islam melalui contoh teladan kita baginda Nabi SAW. Bagaimana Ustaz seorang pendakwah tu dia boleh menegur sesuatu yang salah tanpa merendahkan maruah manusia, Ustaz? Baik, kita lihat bagaimana kita sebut tadi kebetulan berada pada bulan Maulid Rasul ni. Kita melihat Nabi SAW, bila kita lihat Nabi berhadapan dengan ramai orang-orang yang menyakiti baginda, orang-orang yang sentiasa mengancam baginda. Kan, kita lihat antaranya paman-pamannya tadilah, Abu Lahab, Abu Jahal. Kita lihat beberapa sahabat Nabi, Sayyidina Umar bin Khattab, antara orang yang sahabat-sahabat Nabi yang juga sebenarnya pada awalnya bila mereka tidak mengenali Nabi, mereka tidak mengenali Islam, tak melihat wajah Islam, mereka pada asalnya mereka mempunyai persepsi yang tidak baik kepada baginda. Betul. Tapi bila mereka mencuba berjinak-jinak mengenali baginda, mereka mengenali Islam, akhirnya kemarahan mereka, kebencian mereka itu terpadam. Betul. Malah yang menjadi luar biasanya doktor, bila kita lihat dalam kisah Sayyidina Umar bin Khattab, seorang yang memang dah bersiap sedia untuk orang kata mencederakan Nabi,
Apabila beliau telah menerima cahaya Islam, apa yang berlaku kepada Sayyidina Umar Khattab? Bila mana kita ingat dalam peristiwa hijrah, bila mana baginda sedang bersiap sedia untuk pergi berhijrah, ketika itu pembesar-pembesar Quraisy semua telah merancang untuk mengancam baginda. Betul. Bila mereka mengancam baginda untuk mereka nak menyediakan strategi mereka, apa yang Sayyidina Umar Khattab, orang yang asalnya sangat-sangat maksudnya menentang Nabi, dia bagi tahu apa bila di hadapan orang Quraisy, sesiapa yang mahu antara kata-kata yang sangat dan masyhur tu adalah sesiapa yang mahu isterinya yang kehilangan suami, kan, sesiapa yang berani menghalang Muhammad, silakan ke hadapan. Nak bagi tahu bila kita telah mengenali baginda, bila kita telah mempunyai kecintaan kepada baginda, seseorang manusia itu berubah menjadi seorang manusia yang mencintai, kasih sayang, menjadikan kasih sayang itu keutamaan. Sama juga peribadi kepada seorang pendakwah. Bila kita ni ke hadapan mahu menyelesaikan banyak masalah, ni orang cakap saya kena jadi pendakwah ni, nak jadi seorang tokoh ni kerana saya nak merawat masyarakat yang dalam keadaan kerosakan, masyarakat yang dalam keadaan mereka ini tidak mempunyai contoh. Saya nak membantu itu, saya nak mengubah manusia. Tapi bila contoh teladan yang kita pamerkan itu tak seperti mana yang dibawa oleh Islam, akhirnya orang melihat kau cakap tak super bikin lah, kan, cakap tak super bikin, cakap Islam, cakap seolah-olah macam ni semua, tapi peribadi kita. Sebab itu penting bagi seorang agamawan, bagi seorang yang sebut pendakwah ini, kita bercakap dan tindakan kita, apa yang kita bercakap tentang agama itu mestilah ditunjukkan juga dengan teladan. Dia kena seiring. Tak boleh letakkan agama di tepi, contoh tu, akhlak tu kat tepi. Dia mesti kena jalan serentak. Jadi ini menjadi kunci kekuatannya, Doktor. Masya Allah. Okey Ustaz, sila minum Ustaz. Tak Ya. minum. InsyaAllah. Terima kasih lah. Tengok orang kata dah ni dah kering tekak dah. Oh, sedap ni. Ni air special daripada DNA ni. DNA. Kita ada kita punya custom coffee dia Ustaz. InsyaAllah. Luar biasa. Alhamdulillah. Ustaz, dalam dunia kita mengejar view Ustaz, like virality, bagaimana seorang pendakwah tu memastikan niat dia dan tujuan dakwah dia tidak berubah Ustaz? Ustaz boleh nasihatkan di anak-anak muda dan sebagainya. Baik. Hari ini kita tengok ramai orang yang bila saya tengok Doktor, saya pun baru tahu dekat TikTok ni yang paling besar dia punya tu keluar singa, keluar apa orang kata, keluar singa, keluar bunga ros ni semua kecil-kecil kot. Saya pun baru nak mula belajar Doktor. Bila kita tengok ni trend pada hari ni melalui semua medsos hari ni, ramai orang yang menggunakan pelbagai kaedah lah untuk orang kata mendekati masyarakat ataupun mereka nak menarik follower, mencari ni. Okay. Perkara yang perlu menjadi asas kepada kita adalah kita kena jelas bahawa bila kita mengejar sesuatu dalam medsos ini, kita tak boleh lari, adalah kita membawa kepada perkara yang menjadi kunci utama tu adalah membawa kepada kebenaran. Perkara-perkara yang benar. Sebab apa? Agama ini ditegakkan melalui kebenaran. Bila seseorang itu menjadi influencer ataupun seseorang itu mahu mengejar tentang follower ke apa, mereka kena pastikan itu yang diajar dalam agama itu tabayun. Membawa berita-berita yang benar. Kalau kita membawa naratif, membawa perkara-perkara yang tidak benar di dalam medsos kita, maka perkara ini akan berlega-lega. Kita kena ingat hari ini, dulu Doktor, itu yang disebut dalam para ulama menyebut, fitnah ni satu benda yang tidur. Fitnah ni sebenarnya tidur. Tapi bila orang cuik dia akan bangkit. Dia akan merebak. Hari ini apa yang kita berbicara dalam medsos, apa yang kita bercakap dalam medsos, kita kena ingat benda yang kita sedang cakap ini, apa yang kita sedang buat ini, boleh orang kata boleh ditengok balik. Kan? Boleh orang kata boleh diulang tayang balik, boleh dilihat balik. Sebab itu sebagai seorang yang bergerak sebagai influencer, sebagai seorang pendakwah ini, setiap perkara yang dilakukan tu dia kena ingat. Biarlah perkara yang dia sebarkan itu, perkara yang dibawa itu, perkara-perkara yang menjurus kepada kebenaran. Perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan. Sebab kalau ditinggalkan satu perkara yang buruk, perkara yang disebut sebagai perkara-perkara yang tersebarnya fitnah itu, besok kita meninggalkan pada generasi akan datang untuk melihat perkara yang tidak benar itu masih kekal aktif. Satu perkara yang tidak benar itu masih kekal sebagai satu benda yang orang kata yang tidak baik itu terus diulang-ulang. Jadi sebab itulah sangat penting seorang influencer sebenarnya ni mengajak kepada kebenaran sebagai keutamaan kita.
Betul. Ustaz, daripada sirah Nabi kita nak bawa pada Maulidur Rasul kan, energi Maulidur Rasul. Ada tak satu kisah Rasulullah SAW yang Ustaz rasakan yang sangat relevan dengan masyarakat Malaysia ini? Baik. Bila kita lihat Nabi SAW, saya suka kisah yang berlaku kepada baginda ketika mana di Madinatul Munawwarah. Peristiwa di Madinah ini memberikan satu gambaran yang sangat besar kepada kita. Hari ini kita berada di negeri Selangor, Doktor. Pusing kanan, masjid. Pusing kiri, masjid. Pusing depan, masjid. Kita nak melihat bagaimana apa yang berlaku di ketika di Madinah itu. Kenapa baginda telah membina masjid dahulu? Menjadikan masjid sebagai asas. Sepatutnya datang je, macam contohlah cakap, bila sekarang kita nak pilih rumah, kita pilih apa? Bila ada mall. Kan? Kita fikir kita kena ada satu benda yang menghiburkan, satu perkara-perkara yang maksudnya entertainment lah yang ada. Tapi baginda memandu kita bahawa untuk menjadi seorang Muslim yang baik, untuk mengekalkan keharmonian, mengekalkan apa orang kata perpaduan di antara kita ini, masjid itu menjadi payung kita. Nabi telah membina masjid. Bila doktor relate tadi apa yang ada di Selangor, contoh kita ambil di Selangor, negeri Selangor ni ya. Di negeri Selangor ni, masjid ni menjadi satu tempat untuk masyarakatnya merapatkan hubungan. Masjid bukan sekadar jadi tempat untuk beribadah, berkumpul sembahyang Jumaat. Masjid juga menjadi tempat untuk kita berintegrasi. Masjid juga menjadi tempat untuk kita bersosial. Jadi bila kita lihat apa yang Nabi lakukan, bila Nabi membina masjid, masjid ini menjadi tempat untuk kita mencari siapa identiti kita yang sebenar. Identiti kita apa? Kita pergi ke masjid untuk kita semakin berkenalan, bertaaruf. Bertaaruf. Kita hidup di dalam masyarakat berbilang kaum, masyarakat yang Islam juga. Ni bukan kita cerita bergaul dengan orang bukan Islam. Dengan Islam, sesama Islam, kita perlu memperbanyakkan ta'aruf. Bila Nabi membina Masjid Nabawi itu, Masjid Nabawi itu menjadi platform untuk kita bertaaruf. Hari ini cabaran kita adalah apa? Masjid ada dekat kita, tapi kita berbalah dengan jiran kanan kiri kita. Rakan sekerja kita rupanya duduk sebelah rumah kita je, tapi kita tak bertegur pun. Hatta dekat tempat kerja pun tak bertegur. Jadi sebenarnya masjid itu fungsinya adalah tempat untuk bertaaruf. Ta'aruf ni maksudnya apa? Kita berkenal-kenalan. Begitu bukan berkenal-kenalan dengan sesama Islam saja, malah kita menjadi tempat untuk berkenalan bukan Islam. Termasuk juga doktor, bila kita lihat masjid itu menjadi payung, tempat untuk kita menunjukkan sifat ihsan sesama kita. Sifat bagaimana doktor, di masjid ini menjadi tempat untuk kita ni, bila kita hidup berjiran, kita kadang-kadang terlepas pandang jiran kita dalam keadaan kesihatan yang tidak baik. Jiran kita berlaku kematian, jiran kita dalam kesusahan. Nabi SAW membina Masjid Nabawi itu, sahabat-sahabat Nabi ni, kalau dia tak datang sembahyang subuh, kita cakap nak hebat macam mana sahabatnya. Bila seorang sahabat, pernah jadi beberapa peristiwa lah, tengah sembahyang subuh beramai-ramai Nabi dengan para sahabat. Bila dilihat lepas habis sembahyang, Nabi melihat lepas sembahyang Nabi melihat ni, kenapa sahabat tu tak datang? Sahabat yang lain yang berada di sekeliling, dia sebenarnya dalam keadaan tidak keuzuran. Doktor, kita kalau ikut secara logiknya doktor, kita tidur malam tadi, kita tak tahu apa berlaku kat jiran kita kat sebelah kan. Betul. Kan? Kita tak sempat pun nak ni. Tapi bagaimana ikatan para sahabat itu? Ukhuwah dia. Silaturahim dia. Kan? Sebab itulah betul lah dalam hadis Nabi menunjukkan bahawa antara hak kita dengan jiran kita adalah kita jangan tidur dalam kekenyangan sedangkan jiran kita dalam kelaparan. Allah. Kan? Mana mungkin kan? Jadi kita nak bagi tahu masyarakat Islam kita hari ni, kita beruntung di negeri Selangor dan negeri-negeri lain. Mana pun kita berada di Malaysia ni, masjid kita banyak. Jadi, bila orang bertanya, Ustaz, hari ni kita nampak berpecah-pecah lah kita, berbeza-beza lah kita. Di mana tempat penyatuan kita? Masjid. Masjid adalah payung penyatuan kita. Apabila orang-orang Islam itu, orang-orang Muslim itu menjadikan masjid sebagai wadah, tempat untuk mengikat silaturahim. Sebab itu kita diajarkan bila kita cakap luruskan soft doktor. Ramai orang beranggapan luruskan soft itu setakat meluruskan kita punya bahu, meluruskan tumit, kan, duduk rapat-rapat. Sebenarnya meluruskan soft dibincang juga para ahli ulama.
meluruskan itu, meluruskan hati kita. Macam mana tu doktor? Oh. Meluruskan hati-hati kita doktor. Macam mana tu Ustaz? Bayangkan, kita sebelum datang sembahyang tadi bertelaga. Kita bergaduh dekat warung, dekat kedai makan. Sembang punya sembang, bergaduh, bertelaga. Tapi bila kita datang sembahyang, lepas kita merapatkan saf, akhirnya kita ni selepas memberi salam, yang duduk sebelah kita orang yang kita betul-betul tengah sakit hati tadi. Tapi lepas kita dah habis sembahyang, kita bersalaman dengan dia, gugurlah perasaan marah kita. Gugurlah perasaan benci kita. Ini yang diajar oleh para sahabat. Berbezalah kamu di luar. Berbalahlah kamu di luar. Tapi bila kamu telah masuk ke dalam masjid, bila kamu telah datang ke tempat ibadah, yang perlu kamu bermaafan itu bukan setakat kamu mohon ampun kepada Allah. Kamu juga menjadikan perselisihan kamu itu diselesaikan di masjid. Doktor, kalau kita dah bersalaman, kita dah berselesaikan perselisihan kita di sini, tak adalah bila kita bawa keluar, ada orang kadang-kadang cakap kita ni bermusuh. Saya dah bermusuh dengan dia lebih 10 tahun tau. Dah 20 tahun tau, saya takkan bercakap dengan dia. Ini semua tidak akan berlaku bila mana umat Islam melihat bagaimana peranan yang bagi baginda. Masjid adalah bukan setakat tempat untuk kita beribadah dan kita pulang. Masjid adalah tempat untuk kita menyatukan hati kita. Berbeza pandangan, berbeza pendapat itu di luar. Tapi bila kamu datang ke dalam masjid, kamu dah datang sembahyang berjemaah, kamu akan menjadi ummatan wahidah. Umat yang bersatu. Bersatu mendekatkan diri kepada Allah. Bersatu juga untuk menyatukan hati kita di atas dasar ukhuwah, doktor. Allahu Akbar. Okey Ustaz, last question Ustaz sebelum kita nak wrap up Ustaz Mungkin ada di kalangan anak-anak muda Ustaz yang berkata saya ni nak berdakwah. Tapi saya ni bukan ustaz. Baru nak start kan. So apakah nasihat Ustaz kepada mereka begini Ustaz? Baik. Doktor, bila berbicara tentang dakwah, saya bermula mengaji dakwah ini daripada sejak saya diploma dan saya terus belajar tentang dakwah. Guru-guru saya mengajarkan kepada saya dakwah ini bukannya perlu, dakwah ini adalah tanggungjawab setiap Muslim. Setiap Muslim itu mempunyai peranan dakwah. Dakwah ini bukan bermaksud kamu kena mengajak orang terus masuk Islam. Dakwah ini melalui perkataan. Mengeluarkan perkataan yang baik. Mengajak maksudnya melihat dengan pandangan yang baik. Kan? Kita bercakap dengan cara yang baik. Kita bercakap dengan orang kata dengan kita menunjukkan sifat yang baik. Semua perkara-perkara yang menjurus kepada kebaikan, itu adalah dakwah. Dakwah ini tidak semestinya melalui percakapan yang banyak. Tingkah laku kita pun boleh menjadi dakwah, doktor. Betul. Jadi kepada generasi muda, kepada hari ini, kepada generasi gen yang ada ini, generasi yang muda, golongan-golongan yang menyampaikan dakwah. Dakwah ini adalah kita mengajak semua perkara-perkara yang menjurus kepada kebaikan. Apa-apa perkara, walaupun perkara yang baik itu perkara kecil ataupun perkara yang besar, itu disebut sebagai dakwah. Dan bila kita berbicara tentang dakwah, itu adalah kita membuang perkara-perkara yang tidak baik. Kan? Jadi hari ini sebagai seorang yang bergerak untuk mengajak kepada kebaikan, mulakan kebaikan itu pada diri kita dahulu. Bermulanya kebaikan itu bermula daripada diri kita. Kan? Hari ini jangan kita cepat menyerahkan membulat-bulat kepada orang lain. Kan? Bila kita menjadi pendakwa, jadilah pendakwa yang sentiasa mengajak kepada perkara-perkara yang orang kata tadi persamaan tadi yang sebut tadi kan, ketepikan perbezaan. Jadi doktor, bila kita berjaya membentuk masyarakat yang mengajak kepada kebaikan, pastinya dakwah ini boleh disampaikan dengan cara yang baik. Ustaz, terima kasih Ustaz. Berkat Maulid Rasul Ustaz, saya nak minta Ustaz titipkan doa untuk DNA Podcast, untuk pendengar, penonton kita di pelbagai media. Boleh Ustaz isi doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi alqulub قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتواحدت على دعوتك وتعانت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وادي مدها واحدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يحبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وحمد على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua-dua ibu bapa kami, ampunkanlah dosa zuriat keturunan kami, ampunkanlah dosa saudara mara kami, ampunkanlah dosa guru-guru kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersempena dengan bulan Maulidur Rasul yang penuh keberkatan dan kemuliaan ini, jadikanlah kami orang-orang yang dapat mencontohi baginda Nabi SAW dalam segenap kehidupan kami. Jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa menjadikan Nabi SAW sebagai insan yang akan memberikan syafaat kepada kami. Ya, jadikanlah kami dan zuriat keturunan kami orang-orang yang sentiasa melihat kebaikan. Jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa melakukan dakwah mengikut acuan baginda Nabi SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami, kekalkanlah perpaduan keharmonian di antara kami. Jadikanlah kami masyarakat yang sentiasa berkasih sayang. Jadikanlah kami masyarakat yang sentiasa mengajak kepada kebaikan. Jauhkanlah kami daripada perpecahan. Jauhkanlah kami daripada permusuhan. Jauhkanlah kami daripada segala bentuk bala dan musibah. Bersempena dengan bulan kemerdekaan ini, ya Allah, jadikanlah juga kami orang-orang yang bebas daripada perasaan-perasaan yang tidak baik, daripada sifat-sifat yang tidak baik. Ya, jadikanlah kami orang yang sentiasa menjadikan kebaikan itu adalah perkara yang baik. Wa sallallahu ala nabi ummil karim wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih berkat Ustaz datang pada bulan dan minggu Maulidur Rasul ni. Alhamdulillah. Terima kasih atas perkongsian yang sangat bermakna Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rafi. Yang mungkin selepas ni kita akan perbualan ini kita boleh melihat dakwah tu dengan perspektif yang agak sedikit berbeza, Ustaz. So, yang kita makna dakwah tu bukan apa yang kita katakan, dakwah itu adalah siapa kita ketika menyampaikannya. Kita baru saja dalam minggu memperingati Maulidur Rasul, dan mungkin mengenang Rasulullah itu bukan sekadar dengan mengingati sirah sahaja, tetapi kita dengan bertanya kepada diri kita sendiri, adakah akhlak saya ni membuatkan manusia rasa lebih dekat dengan kebaikan? Kerana mungkin ada manusia yang belum pernah membaca tentang Islam, tetapi mereka sudah melihat Islam melalui diri kita. Terima kasih Ustaz Rafi, Al-Fadhil Ustaz Rafi, kerana bersama DNA Podcast pada bulan dan minggu yang sangat besar bagi umat Islam. Dan kepada semua penonton dan pendengar, jangan lupa like, komen, share dan subscribe untuk kita teruskan podcast kita yang akan datang, episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Doktor. Okay, Ustaz, Alhamdulillah.